Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah. Hari ini saya nak membentangkan tentang dalam subjek iaitu kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu, ESEB 4363. Dan ini adalah bagi sesi discussion 20%. Okey. Tanpa membuang masa, saya memilih tajuk cabaran dalam komunikasi pengajaran bahasa Melayu dan cara mengatasinya. Satunya adalah perbezaan latar belakang pelajar. Perbezaan seperti yang kita tahu, sebagai seorang guru mestilah kita dapat mengesan apakah yang menyebabkan cabaran yang berlaku. Salah satunya adalah cabaran latar belakang pelajar. Isunya pelajar datang dari pelbagai negeri dan latar belakang. Contohnya negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Sarawak, Pulau Pinang dan sebagainya. Mereka mempunyai adat dan budaya yang berbeza-beza. Dan kadang-kadang kita juga boleh mengesan dari segi dialek, cara percakapan dialek. Contohnya orang Kedah memanggil awak sebagai hang. Orang Kelantan memanggil awak sebagai mu. Orang Kuala Lumpur memanggil awak sebagai awak atau kamu. Dan orang Sarawak memanggil awak ataupun saya, menyebut saya adalah sebagai kami. Itu adalah salah satu dialek yang berbeza-beza. Dan seterusnya adalah kesannya tahap kefahaman terhadap bahasa Melayu tidak seimbang. Contohnya pelajar Sabah atau Sarawak mungkin menggunakan loghat tempatan yang berbeza seperti saya katakan tadi. Dan cadangan guru boleh menggunakan pendekatan visual dan aktiviti berkumpulan untuk menseimbangkan pemahaman. Contohnya di dalam sesebuah pembentangan, sebuah kelas, apabila para pelajar yang berbilang kaum, yang berbilang bangsa yang terdiri pada pelbagai negeri menggunakan dialek masing-masing. Jadi para pensyarah atau guru boleh menggunakan visual ataupun gambar untuk memahamkan mereka. Selain itu juga adalah tahap penguasaan bahasa yang lemah. Isunya adalah ada pelajar tidak fasih atau lemah dalam berbahasa Melayu ataupun berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadinya kesannya sukar memahami arahan yang diberikan oleh guru dalam menyiapkan sesuatu tugasan ataupun assignment ataupun latihan yang diberikan. Jadi secara tak langsung kesannya mereka tidak dapat menyiapkan assignment itu dengan sebaik mungkin, dan kesannya juga akan menurunkan markah jika sesuatu tugasan yang diberikan itu mempunyai markah. Dan contohnya gagal membina ayat mudah dengan struktur tata bahasa yang betul. Cadangan guru perlu memberikan latihan bertahap dan pujian kecil untuk membina keyakinan kepada para pelajar. Contohnya seorang guru akan memberikan latihan dalam bahasa Melayu, contohnya membina ayat, ataupun meminta para murid menyatakan sama ada ayat tersebut betul atau tidak. Contoh nombor 1A, Ali pergi ke sekolah menaiki bas. Adakah ayat itu betul? Jadi guru boleh meminta para murid atau para pelajar menyatakan sama ada ianya betul atau tidak. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang baik. Pelajar terbiasa menggunakan campuran bahasa Melayu bercampur dengan Inggeris. Kebanyakan yang kita sedia maklum, sama ada di rumah atau di luar, sama ada guru atau para pelajar, seringkali menggunakan bahasa yang bercampur. Contohnya I use, saya menggunakan. Mereka mencampur adukkan, iaitu I itu saya use, saya menggunakan. Maksudnya campuran itu akan menyebabkan bahasa itu telah boleh merosakkan bahasa itu sendiri. Kesannya ganggu kesucian dan struktur bahasa Melayu sebenar. Sepatutnya bahasa Melayu di dalam sesuatu ayat hendaklah menggunakan bahasa Melayu sahaja dan tidak boleh dicampur dengan bahasa yang lain. Contohnya, saya tidak dapat hantar assignment sebab lain problem. Contoh ayat yang betul adalah saya tidak dapat menghantar tugasan kerana rangkaian mempunyai masalah. Lain problem tu kita tukarkan kepada rangkaiannya bermasalah. Itu yang sepatutnya.
Dan cadangan, guru perlu tegas dalam penggunaan bahasa Melayu standard di dalam kelas. Ianya adalah bagi membolehkan para pelajar ni akan berdisiplin dalam menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Dan seterusnya adalah sikap pelajar yang kurang minat. Pelajar anggap bahasa Melayu ni tidak penting dalam hidup mereka dan membosankan. Kesannya kurang tumpuan dan interaksi dalam kelas. Kebanyakan yang kita sedia maklum, bahasa Melayu ni bahasa yang sangat indah, unik dan mempunyai pelbagai orang kata visi. Bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu moden, bahasa Melayu pasar dan sebagainya. Jadi kadang kala para murid yang tidak faham dan lemah, dia kurang berminat juga di dalam bahasa Melayu. Jadi secara tidak langsung mereka tidak akan memberikan tumpuan yang sepenuhnya terhadap bahasa Melayu, sama ada membina ayat, pembendaharaan kata atau sebagainya. Contohnya tidak aktif dalam perbincangan di dalam kumpulan. Cadangannya, gunakan pendekatan kontekstual seperti filem pendek, lagu, isu semasa, visual, bergambar untuk menarik minat para pelajar supaya minat terhadap bahasa Melayu. Ini kerana visual bergambar ataupun filem ni akan dapat menarik minat para pelajar ataupun seseorang untuk melihat, dan secara terlangsung mereka akan berminat dalam menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka seharian, terutamanya di dalam kelas bahasa Melayu. Dan seterusnya adalah kekangan masa dalam PDP. Masa pengajaran tidak mencukupi untuk fokus kepada komunikasi lisan dan bertulis secara seimbang. Kesannya pelajar tidak dapat kurang latihan sebenar untuk berkomunikasi. Contohnya, kelas 40 minit hanya sempat fokus pada teori tata bahasa. Jadinya cadangan, gunakan teknik flip classroom ataupun beri tugasan luar kelas yang kreatif. Contohnya, guru boleh mengajak para pelajar untuk melihat visual, untuk aktiviti berkumpulan, untuk dalam memperkasakan bahasa Melayu. Selain itu juga kurang sumber bahan yang interaktif. Guru bergantung pada buku teks semata-mata atau teks sahaja. Pelajar cepat bosan dan itu secara terlangsung menimbulkan kurang minat pelajar terhadap bahasa Melayu. Contohnya, perbincangan tentang nilai murni suka difahami tanpa contoh situasi. Cadangan, guru perlu menggunakan bahan digital seperti video, infografik ataupun podcast bahasa Melayu. Jadi, ia secara tak langsung tidak menggunakan bahan teks semata-mata. Seperti yang kita sedia maklum, zaman sekarang ini perlu menggunakan digital seperti Canva, menggunakan PowerPoint, menggunakan ada cerita pendek daripada video. Itu sangat memberi kesan yang bagus kepada para pelajar untuk memberikan tumpuan dan minat terhadap bahasa Melayu dan tidak membosankan. Dan selain itu juga halangan emosi dan keyakinan pelajar. Pelajar malu atau kurang bercakap, takut bercakap kerana dikhawatiri salah cara susunan ayat. Kesannya komunikasi dua hala tidak berlaku sama ada di antara guru dan para pelajar kerana para pelajar kurang bercakap. Contohnya, pelajar enggan bertanya walaupun tidak faham akan ayat yang telah diajar oleh guru. Cadangan, guru perlu mencipta suasana pembelajaran yang selamat dan tidak menghakimi. Selain itu juga gangguan persekitaran kelas. Kelas yang bising, panas ataupun tidak kondusif. Pelajar hilang fokus dan komunikasi tidak berkesan. Maksudnya, contohnya pelajar lebih sibuk dengan telefon atau berbual kosong kerana keadaan kelas yang panas, sempit, berbau busuk. Jadi perkara itu akan mengganggu para pelajar untuk memberikan tumpuan dan secara tidak langsung mereka tidak berminat. Cadangan, guru perlu meletakkan peraturan keras dan guna aktiviti interaktif untuk mengawal suasana dan memberikan kesan yang positif kepada para pelajar. Teknologi tidak digunakan secara optimum. Ada guru tidak selesa menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesannya peluang untuk menarik minat pelajar terhad. Contohnya, tidak menggunakan aplikasi digital, hanya menggunakan buku semata-mata, menggunakan pen pensel ataupun papan hitam. Jadi perkara itu akan menimbulkan bosan kerana di era 2025 ini aplikasi seperti Kahoot,
Padlet, video interaktif dan sebagainya sangat popular di kalangan remaja ataupun para pelajar. Jadi perlunya seseorang guru tu mengambil peluang ini untuk memotivasikan para pelajar untuk meningkatkan perasaan ingin belajar dalam bahasa Melayu tu lebih tinggi. Cadangan latihan teknologi untuk guru dan galakkan penggunaan ICT yang berkesan. Dan akhir sekali adalah para guru perlulah memainkan peranan penting dalam menghadapi cabaran mereka sebagai seorang pendidik di dalam sebuah sekolah atau kelas. Semoga semua guru dapat mengajar para pelajar dalam bahasa Melayu dan meningkatkan pemahaman dan minat para pelajar dalam bahasa Melayu ni lebih berkesan. Sekian.